Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-samalah kita memperbetulkan niat kita kembali. Ikhlaskan hati kita, amal soleh kita beribadah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu diri kita sendiri, kita tidak memerlukan pengiktirafan manusia untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita dapat duit, orang kasih kita mungkin hadiah, orang kata kita baca Al-Quran dengan suara yang sedap, orang kata kita pandai membaca Al-Quran ataupun kita ni berilmu dan sebagainya. Semua ini membuat kita kembang, buat kita rasa seronok. Kita akan meneruskan kerana apa? Dapat pujian. Berterusan istiqamah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akhirnya kita nak kejar pujian, mungkin dapat gift di TikTok dan sebagainya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut kalau kita untung dunia, tapi akhirnya di akhirat kita rugi.